Tu dia jual jersey tak ada. Yang ada staff dia orang je yang pakai. Dia dah yang berniaga je ni. Kau nak menganjing dengan fan malam. Kosong. Siapa? SBS 1. Oh. Apa tu? Ha? PG kosong. KPG kosong. 02. Hari tu kalau dah lepaskan immigration dah okey lah. Lock. Dah lah jual jersey tak cukup. Minta beli tadi tak bagi. Markup 300.5. Jersey Selangor pun sampai 3. Yang dia 300.5. 300.5 bang. Kau asam tu. Gurau. Tapi Warwick janganlah buat macam ni kan. Nak niaga tak niaga. Barisan pertahanan diperkuatkan dengan kehadiran Amirul Adli, jersey nombor 15 dari Singapura. Last dia main club apa mah? Tampin Rovers. So kita akan melihat debut beliau bersama NSFC melawan KPG. Siu. Sedikit drama dengan kekalahan 0-2 di Paroi dan kebangkitan di Stadium MBPJ. Ramalan dan pendapat Elmi Taylor. Itulah, JC dah habis. Macam mana? Nak beli JC tak ada. Macam mana ni niaga ni? Inilah orang Melayu niaga. Teruskan gila ini. Ingat dulu kan masa lawan Selangor dulu, Piala FA ke apa? Yang si ada speaker bagai tu. Tapi malam ni Piala Malaysia Super Akhir tak ada speaker. Wow! Tengok player semua pakai jersey baru warna hitam. Kena dekat fan nak beli pun tak ada jersey. Jersey habis. Sanalah marketing dia orang ni. Selangor. Dah masuk awal lah, dah tengok. Macam dah lempai lah. Tak lempak tak Tak ada awal dia tu. awal. Lalu saya masuk, abang dah masuk lah. Bukan apa ini. Truk. Rashid ada, tapi Amirul tu dah ada. Tapi itulah Jabbar dengan Joko lah, tak ada. Jabbar dengan Joko. So tu kan. Abang punya rasa macam ni. Dia bukan teruk, dia okey je. Masalah tak ada orang nak bagi bola kat dia. Mungkinlah Hans Sansur disenaraikan malam ni. Saya kenal Kipangon. Mungkinlah. Minit ke-10 masih lagi 0-0.
tengah bersemangat nak jumpa JDT ni. Rasa je lah. Nyaris gol. Taman separuh masa pertama 0 Selangor 0 Negeri Sembilan. Harap Nazri Jamil ketuk kepala Luqman tu. Okey, jumpa selepas ni.
Alhamdulillah tamat perlawanan pertama Piala Malaysia Suku Akhir Negeri Sembilan 0-1 Selangor FC. Benda yang ditekankan sini, kita dah lama tak nampak hantaran-hantaran yang menakjubkan kelas daripada pemain nombor 24. Maaf tak tahu nama. Aku malah nak ingat pun nama dia apa. Nama dia apa, Bang? Ciro lebih kurang macam tu lah. Bola-bola macam tu dah lama dah tak ada kat Paroi. Lepas ni harap Nizam Jamil kita dah ada pengganti Alex. Bahagian serangan tu letaklah yang patut menjaringkan skor. Jumpa nanti di MBPPJ. Aku Amy Tylo. Jumpa di sana insyaAllah. Kalau tak ada aram melintang patah Sabtu ni 14 bulan. Sabtu ni kita jumpa sana. Mungkin kita akan naik bas Negeri Sembilan FC. Bas Nogori. Jangan lupa subscribe. Okay, bye.